Saudara Karpal Singh adalah seorang yang yakin dengan perjuangannya. Beliau yakin dengan proses demokrasi. Beliau yakin dengan perlembagaan. Karpal Singh bukan manusia hipokrit. Kalau dia tidak bersetuju sesuatu, dia akan mengatakan tidak setuju terhadap partinya sendiri, terhadap rakan-rakan Pakatan Rakyat, sudah tentu terhadap musuhnya. Karpal manusia istimewa. Kita boleh menulis di dinding-dinding, satu Karpal Singh pergi, 100 akan datang. Bagi saya, boleh 100 datang, 200 datang, tak sama dengan Karpal Singh. Karpal Singh adalah Karpal Singh. Beliau harimau, singa dalam parlemen, singa di mahkamah, harimau di mahkamah, tetapi kucing jinak di rumah, kucing jinak dengan rakan dan kawan. Seorang yang bersopan santun, tetapi dia menjadi harimau tempat yang perlu dia jadi harimau. Pengalaman saya 3 penggal di parlimen bersama Karpal Singh. Tak ada ahli parlimen lain seberani beliau. Selalunya speaker parlimen menghalau ahli parlimen keluar dari dewan. Karpal Singh menghalau speaker keluar dari parlimen. Inilah peristiwa yang tak boleh dilupai oleh rakyat Malaysia. Apabila seorang speaker difikirkan oleh beliau melalui bukti yang tidak layak berada di kursi itu, Karpal Singh menyebut, kamu tidak boleh duduk di kursi yang mulia itu. Sila keluar daripada dewan yang mulia ini. Saya yakin tak ada lagi manusia seperti ini di parlemen atau di luar parlemen. Siapapun akan merasai kehilangan Karpal. Beliau adalah the lawyer's lawyer, peguam kepada peguam-peguam. Banyak peguam-peguam yang hebat dan bijak, tetapi karakternya tidak seperti Karpal Singh. Kita makin bimbang sebagai rakyat Malaysia. Tak kira kaum dan tak kira agama. Kita bimbang orang seperti Karpal Singh ini meninggalkan kita. Saudara-saudari sekalian, banyak projek-projek telah diswastakan. Sekarang ini mahkamah mula diswastakan. Bahkan pendakwaan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim diswastakan. Oleh itu program privatize ini berterusan sehinggalah bidang kehakiman. Manakan orang seperti kami tidak bimbang? Setiap pemimpin Pakatan Rakyat menghadapi berbagai kes. Saya sendiri 8 kes sedang berlangsung. Ketiadaan Karpal amat kurasai. Barangkali orang yang tidak bersifat seperti beliau menegakkan kebenaran tanpa kira apa yang akan berlaku pada dirinya,
merasakan kehilangan kapal Sing tidak apa-apa. Tetapi kita dan kita semua yang hadir di sini dan yang tidak hadir merasakan kehilangan yang amat besar. Beliau membela setiap rakyat memerlukan pembelaan. Daripada wanita yang cuba memakai tudung di Singapura, sampailah kepada wanita Melayu, wanita Islam yang dibuang kerja kerana memakai purdah di Perak. Karpalah orang bangun membelanya di mahkamah. Ya, dia ada prinsip tersendiri. Dia ada pegangan tertentu. Prinsipnya, pegangannya, kalau dapat dipatahkan dengan hujah, beliau akan tunduk dan menerima pandangan kawan dan lawan. Inilah sifat peguam kita yang meninggalkan kita. Saya sebut tadi beliau bersikap harimau di mahkamah atau di parlimen. Beliau tidak menjadi harimau di rumah kalau tidak ditelan habis Govin dan lain-lain anaknya. Beliau seorang yang pemanja, penjaga, pendidik kepada keluarga dan masyarakat. Inilah manusia yang meninggalkan kita. Manusia yang bernama Karpal Singh. Jasamu tetap dikenang. Perjuanganmu akan diteruskan oleh rakyat Malaysia. Sekian, terima kasih.